Malaysia dapat melihat kemajuan ke arah pembinaan loji tenaga nuklear pertama dalam tempoh 7 tahun akan datang apabila kerja asas sedang dijalankan bagi menilai kesiapsiagaan negara terhadap tenaga nuklear. Ketua Pegawai Eksekutif My Power Corp, Azdirimi Abdul Rasib berkata kerajaan menetapkan sasaran di bawah RMK13 dengan My Power berusaha untuk mencapainya menerusi kajian terperinci sebelum pelaksanaan dan kajian kebolehlaksanaannya. Under the RMK13, the government already put there some targets for us to achieve, but definitely we will work out to the target that has been indicated, being set up by the government. Inshallah, I think by the next 7, how many years? 6 years. About 6 to 7 years until we can have something. We can have something, maybe not COD, but I think something that we are doing now to at the construction level. Because for us to comply with all the requirements, it's going to take us another 2 or 3 years. Tenaga nuklear secara rasmi kembali menjadi pilihan untuk Malaysia dengan kerajaan menyasarkan untuk menjadikannya sebahagian daripada campuran penjanaan tenaga negara menjelang 2031. Program pembangunan tenaga nuklear akan dilaksanakan dengan My Power mengawasi tadbir urusnya selaras dengan peruntukan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA.